Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni first time kita saja nak buat sembang santai. Nak bagi macam podcast minit 2 lah. So InsyaAllah hari ni kita punya plan nak sembang santai seram. Boleh, Seram. tak ada masalah. Pengalaman tak kisahlah orang cerita ke pengalaman kau sendiri. Okey, boleh. Pasal seram lah kat sini kan. So ini dah kita jemput Ustaz Saad. So Saad, Macam mana? Nak start macam mana? kita Cerita yang pertama. pertama lah. Cerita yang pertama, okey. Kita cerita macam mana. Okay, kerja sini dah 3 tahun lah, betul tak? Betul. So sepanjang dari awal kerja sampai sekarang lah, ada tak pengalaman ataupun orang-orang cerita? Okey, pengalaman Okey. pengalaman seram. Okay, Jadi biasanya kalau seram ni time malam lah. malam lah. Time malam, siang-siang tak ada lah. Biasa tak ada lah. Tapi bila dekat sini kita shift malam ni biasanya dia tak selalu sangat. Oh, Bila ada time-time ada job urgent, baru dia buka malam. Jadi saya ni antara orang-orang yang terpilih lah untuk kerja malam. Kalau dah tak ada orang lain lah. Ini muka dia guys, muka dia. Dah cerita je yang bujang ni. Yang bujang memang kena malam lah. Yang daddy kahwin-kahwin Jadi semua siang. siang lah. Ya lah. So kalau malam tu kau apa sampai kau apa? Malam biasanya selalunya kita akan mula 8.30 malam sehingga 8.30 pagi. Oh lama lah. Tu OT lah, OT sekali lah. Lama lah. Habis okay, so kalau macam malam tu okay, so memang kalau printing tu duduk kat kilang je lah. Kalau printing job malam ni biasanya memang dekat kilang je. Kilang kan macam naik atas tu tak ada Naik lah. atas tu tak adalah sebab gelap. Kadang-kadang ada juga naik tu kan. Tapi sebelum pukul 12 lah. Lepas pukul 12 tu kita tak naik lah. Kita tak naik lah. Dia sebab bila tunggu lift tu je pun dah seram dah. Naik atas tu lagi lah. Sebab pasal memang bawah tu memang gelap sikit kan. Betul. Semua tahu kat lampu kan. Betul, tak memang tak buka lampu. Okay, so panjang kat sini lah. Panjang kat sini tu apa yang Okey lah, saya ada satu cerita lah. Okey. Pengalaman saya sendiri. okay, alright. Waktu tu Dengar, selalunya kita awal-awal dulu shift malam 2 orang. Okay, Tapi alright. ada satu masa tu saya kena seorang. Seorang lagi dia waktu tu kita tak cukup orang. Aha. Jadi kena buat seorang-seorang lah. Maksudnya, Aduh. saya minggu ni, dia minggu depan. Kawan saya tu minggu depan. Jadi Oi. waktu minggu saya tu, Okay, ada satu cerita tu, saya tak ingat, saya dalam pukul 2 macam tu, alright. nak pergi tandas. Okay. Nak membuang lah orang kata kan. Dandam pula seorang demo kan. Tandas tu memang, okay, kita ada 2 tandas kat sini. Okay. Kita ada tandas dekat luar kilang dengan tandas dalam kilang. Alright, okay. Saya biasa, saya suka pergi tandas luar kilang. Asal di dalam? Sebab dalam ni, biasalah dah ramai-ramai pakai ni. Okay, faham lah. Ada macam kotor-kotor sikit lah. Okay, Tak selesa lah. Okay, alright, okay. So kita biasanya kita akan buang dekat pergi tandas luar. Luar. Di satu hari tu saya pergi. Dalam pukul 2 macam tu. Kita pergi tandas luar. Nak buang lah. Dia pergi macam biasa. Masuk tandas apa semua kan. Jadi bila tengah-tengah, orang kata tengah-tengah buang hajat tu, dengar ada tapak kaki masuk. Dia pergi tandas sebelah. Dengarlah bunyi pintu Okay, bunyi alright. pintu. Tapi Pintu. dia dengar sama-sama. Bunyi pintu, Okay. pak. Dia buka air apa semua. Tutup. Lepas dia keluar. Okay. Jadi saya lama sikit lah dalam tandas kan. Okay, alright. Jadi lepas saya dah keluar tu, saya pergi basuh tangan apa semua. Saya basuh tangan tu, saya tengok cermin kan. Basuh tangan. Saya dengar orang panggil. Dia macam bisik. Macam tu. Jadi saya tu dah cuak lah. Masuk cepat terus keluar. Jadi waktu saya masuk kilang tu, Okay. saya tanyalah operator kan. Diorang ada pergi tandas luar ke? Dia kata tak ada. Abang kat sini je tadi, dekat mesin je. Apa tak pergi tandas? Masa tu ramai tak? Waktu tu, malam kita 5 orang. Selalunya memang 5 orang je. Okay. Operator, lepas tu pembantu dia ada 2 orang. Mungkin dah ada 2-3 orang lah. Kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 5 orang lah. Campur tasih sekali. Jadi lepas tu, daripada tu, saya terus tak pakai tandas luar tu, terus pakai tandas dalam. Itulah kisah seram saya lah. Jadi, saya banyak juga kisah-kisah orang lama kat sini dia cerita kan. Ada yang nampak tu, nampak ni. Jadi saya Alhamdulillah lah tak ada nampak. Tak jauh lah. Tak jauh lah. Tak jauh. Dengar bunyi yang orang panggil tu pun. Ya. Tapi pelik juga. Kenapa nak kena? Tak Kenapa tahu. nak kena bisik macam bisik-bisik tu? Tak tahulah kenapa dia panggil macam tu. Kalau macam
yang jaga operator pun paling kurang kalau nampak pun tak adalah sampai nak candu sekali kan. Tapi saya tak nampak lah. Nampak tapi dengar saya lah. dengar bunyi lah. Tapi kalau dengar bunyi pun agak-agak jugalah. Ya, betul. Dah lah kalau keluar pun nampak atas tu gelap kan. Ya, betul. Sebelum saya kalau malam ni saya tak berani naik. Naik pukul 8 sampai pukul 11 okey. Okay, ya. Pukul 12 tu kira dah takut lah. Tu memang dia punya waktu lah. Diorang punya waktu untuk bermain lah. Tu waktu-waktu diorang makan tengah hari dah orang kata. Okay lah. Berpesta parti lah. Berparti dekat atas tu. Okay, so Jadi banyak juga kawan-kawan saya yang ada kisah-kisah lagi seram. okay. Jadi insyaAllah mungkin boleh jemput diorang lagi lah. Boleh jumpa Jemput diorang. Tapi kalau macam kalau macam dengar cerita daripada orang tu, dia cerita apa? Antaranya diorang nampak budak. Ada yang nampak terlibat dan sebagainya. Dan budak macam ni pula. Jadi saya nak cerita lebih-lebih pun kita lagi best kita ajak Kita ajak diorang lah. diorang untuk datang ke Kita ajak sembang diorang. santai. Sembang santai. 2-3 minit. Ya, betul. Alright gang, kalau lepas ni kalau nak dengar cerita-cerita lebih menarik dekat sini, so location kita rahsiakan supaya orang tak tahulah. Betul. Kan, orang tak tahulah kan. Nanti datang fikir apa pula kan. Betul. Orang takut pula nak datang. Ah, So biarlah pekerja-pekerja sini je yang tahu. yang tahu je tahu. Tahu je tahu. So kita akan jemput yang orang-orang nanti Untuk episod yang kedua. untuk kedua, ketiga dan seterusnya. Baik. Biar diorang yang cerita sendiri lagi feel. Okay? Okay. Kita jumpa episod yang akan datang. Assalamualaikum.